tengok daripada shade lah. Woi, terangkat weh. Okay geng, kita sambung geng. So inilah motor mebah aku. Nanti aku belikan plate lah. Ni MT-09 V2. Terima kasih kepada Faris bagi aku pinjam. Aku sampai berhenti ke tu sebab motor ni terlampau best. Terlampau best, sisi besar, baru aku tahu lah. Ini adalah salah satu kesilapan kenapa aku pergi test ride ni. Ini salah satu kesilapan bro. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kaki aku jengket nak mampu ni, tak apalah. Woi, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kereta ni. Woi, kalau ZX tu dah gear 5 pun belum tentu boleh potong kereta tu punya speed. Memang jahat lah geng. Memang jahat lah. Aku tak boleh cakap apa lah siap. Sampai sakit perut aku ni bawa motor ni lah. Saja ya, payung-payung sikit. Kita duduk kat divider lah. Tak adalah bengak sangat. Aku dah berpeluh-peluh tadi. Sedap banget. Ada baby lah, aku tak payah rem. Memang sedap dah rem-rem. Tapi cara guna motor naked ni tak pandai siut. Rasa lain ni. Memang tak pandai guna motor naked ni lah. Tangan digeram nak try wheelie tu. Faris, boleh tak sekali Faris, tolong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berani dah. Bila motor dah laju macam ni, brake kena padu baru kau yakin. Ni sebab brake padu aku yakin ni. Kita try masuk Bukit Bintang jap. Bismillah. Ui, teruk jam. Macam mana ni motor ni tak biasa siut. Bila motor yang torque tinggi ni, motor torque tinggi ni, capang sangat lah. Kena ni. Thank you. Awak dah tak sampai. Kita cuba guys, silok menggunakan MT-09. Kalau aku tak pakai lah set mirror ni. Risiko untuk kena tinggi. Malah salah top.
Sedap oh. Azmi motovlog selalu payung kat sini. Tak berani dah nak tarik macam ni. Sakit perut aku tu. Sumpah sakit perut. Kita try. Jam. Dia tak boleh laju, jam. Orang masuk kiri tu. Sedap tu rem orang. Sebab tu lah motor ni aku tak pakai kot. Kalau aku pakai, aku rasa aku rem orang ke kerja. One fine day lah. Sama ada R1 ataupun ni lah. MT memang best lah. Different level lah MT. Gua tak cakap banyak babe. Tengok dia Aku rasa tayar depan terangkat-angkat tu. Setimnya. Oi, mantap. Mantap, babe. Ya Allah, bestnya. Iya, 5 pun ada lagi tu. Hai. Cinca boya. Cinca. Otake. Arasa. Dah cakap Korea dah aku. Hai. Oi. Semangat. Semangat oi. Dia punya steam la ilaha illallah. Dia motor-motor macam ni bagi aku corner kena ambil masa. Sebab throttle control tak biasa lagi kan. So kena hati-hati lah. Ada lagi motor orang. It was a good experience lah to ride this bike lah. Memang betul lah kata Hazmi Motovlog kan. Dia memang fun lah. Memang fun untuk ride daily. The power is there. Kau pulas dia pergi, kau pulas dia pergi kan. So motor ni memang sesuai daily lah.
Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Oh, kalau motor laju sempat weh. Lupa lalu. Aku sampai sakit perut ni tau. Dia punya excitement tu sampai sakit perut aku. Memang tak tahan tu nak rem. Thank you doh bagi aku rasa motor ni. It was a good experience lah. Very good experience lah. Sebab tak semua orang trust kau untuk kau bawa motor kan. So bila ada kawan-kawan macam ni, kau appreciate lah. Woi, terangkat weh. Aduh. Aku lepak sini ya. Terkejut, sendiri terkejut. Sendiri terkejut. Memang Steve lah bro. Mana memang aku lepak ni? Aku nak kena tanya dia. Okay guys, aku rasa video sampai sini dulu. Thank you for watching. This is the best what I can give you guys. So memang cantik lah. Kita jumpa lagi di next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.